Okey, kita tengok kalau ikutkan matahari mana dia sepatutnya ada dekat sebelah situ lah matahari ya. Okey, matahari ada, tapi itulah hujan dia ni kat sini. Okey, ni adalah simulasi pada 18 hari ni lah, bukan simulasi hari ni, dia tunjuk yang betul ni lah. Okey, jadi kita tengok pada semalam 17 Februari pada waktu maghrib. Kalau kita tengok, okey, patutnya kalau ikutkan matahari akan terbenam kat situ. Cuma kalau kita tengok kat sini, bulan terbenam dulu. Bila bulan terbenam dulu sebelum maghrib, okey, kan, kalau maghrib matahari terbenam kan, macam tu kan. Okey, bila matahari terbenam, bulan dah terbenam terlebih dahulu. Jadi bila dah terbenam terlebih dahulu, macam kita nak nampak, memang tak boleh nampak lah anak bulan tu. Okey, berbeza dengan kalau dekat Arab Saudi. Biasanya Arab Saudi ni dia punya tempat melihat tu dekat tak silap saya antaranya lah, ni antaranya Hautad Sudair Okey, dekat situ ada macam balai cerap je lah. Okey, macam tadi pukul 7.30 macam tu kan kita, tapi kat Arab Saudi waktu tu dia baru pukul 2 lah. Okey, sebab beza 5 jam kita dengan Arab Saudi. Okey, kalau kita tengok kat sini pada waktu maghrib dia orang, matahari terbenam dulu baru bulan terbenam. Okey, bila matahari terbenam, bulan masih belum terbenam, ambil masa beberapa minit baru dia terbenam. Sebab tu ada kemungkinan lah boleh nampak anak bulan. Cuma ni dari segi teknikal sepatutnya anak bulan tu boleh nampak ke tak, itu kita cerita lain dulu lah. Okay, sebab saya nak cuma tunjukkan disebabkan perbezaan masa kita dengan Mekah 5 jam tu sebenarnya dia ada kesan lah kenapa kita nampak tak nampak Dekat depan saya ni ni adalah lebih kurang saya panggil dia garis masa lah garis masa kalender ke apa macam tu lah lebih kurang. Okey, ni untuk bulan Februari tahun ni 2026 kita ada 28 hari je lah. Okey, tengok sini 1 Februari 2 Februari, macam sekarang hari ni dah 18 Februari. Okey, lepas tu ni 28 Februari, samalah. Arab Saudi pun sama jugalah kalender dia. Okey, yang ni untuk bulan Hijriah bulan Hijriah. Okey, ni Syaban ni Ramadan. Okey, macam ni 1 Syaban 2 Syaban. Okey, lepas tu ni 10 Syaban. Okey, ni 29 hari, lepas tu dia ada ni lah. Okey, lepas tu baru masuk 1 Ramadan. Okey, cuma dalam bulan Hijriah ni dia kalau ikutkan dia kan kita berdasarkan fasa bulan. Okey, ni anak bulan sabit muda. Lepas tu dia fasa dia separuh je kan, nampak kan. Lepas tu nanti sini bulan penuh disebut Syaban hari tu. Lepas tu dia mula mengecil balik, jadi bulan sabit balik. Tapi kat sini adalah bulan sabit tua Lepas tu kat sini ni adalah berlaku istimak. Okey, lepas istimak baru kita akan nampak anak bulan. Okey, anak bulan. Jadi kitaran dia daripada anak bulan sini sehingga kepada anak bulan yang seterusnya. Okey, dia sebenarnya dia bukan 29 hari tepat dan dia juga bukan 30 hari. Jadi dia 29 lebih. Iaitu lebih kurang secara puratanya 29 hari 12 jam 44 minit 3 saat lebih kurang macam tu lah. Okey, dia berdasarkan orbit tu lah. Okey, jadi itu adalah kat sini waktu istimak. Jadi anak bulan sepatutnya kelihatan selepas istimak ataupun conjunction. Kalau sebelum conjunction tu adalah bulan sabit tua. Okey, untuk kali ni kita melihat anak bulan pada 17 kan. Okey, 17 pada waktu maghrib. Okey, kenapa pada waktu maghrib? Sebab dalam Islam kita perubahan hari adalah pada waktu maghrib lah. Berbanding kalender yang ni kan, kalender yang Masihi ni, kalender Masihi dia adalah perubahan hari pada 12 malam lah. Jadi garis-garis ni adalah 12 malam lah, 12 malam. Okey, yang saya tanda warna merah ni adalah waktu maghrib. Samalah ni Arab Saudi waktu maghrib dia lah. Okey, kita lebih kurang sekarang ni maghrib lebih kurang 7.26 lah tempat saya. Okey, kat Arab Saudi lebih kurang pukul 6. Tengoklah 5.57, 5.8 macam tu lah lebih kurang. Okey, ni saya tanda. Jadi ini adalah perubahan hari dalam Islam lah. Okey, iaitu pada waktu maghrib. Okey, dan kita tahu Malaysia dengan Arab Saudi ni dia punya beza masa time zone dia beza 5 jam.
Maksudnya kat sini kalau kalau kita sekarang ni dah pukul 5 pagi contoh kan, dia orang baru pukul 12 malam. Okey, jadi dia ada lewat 5 jam beza masa 5 jam. Jadi ni saya nampak saya alihkan dia sikit untuk menunjukkan perbezaan. Jadi saya lock saya pensel tape untuk bagi dia tak bergerak. Saya tape sikit je lah. Okey, nampak tu dia ada maksudnya dia tak serentak lah. Okey, kita ada beza 5 jam dengan Arab Saudi. Okey, jadi kat sini kita boleh nampak ni waktu maghrib, ni waktu maghrib Malaysia, ni waktu maghrib Arab Saudi. Okey, dia tak selalu macam tu, ada waktu ni ada berbeza. Okey, dan untuk kali ni punya istimak dia, kalau kat tempat kita Malaysia lebih kurang jam 11 minit ke macam tu lah, malam 17 bulan itu semalam Okey, jadi ini adalah istimak. Okey, saya letakkan dia dekat situ. Okey, istimak dia kat sini. Okey, masalah dia sekarang ni kat Malaysia istimak berlaku 8 malam, maknanya selepas maghrib. Jadi waktu maghrib tu kita tak boleh nampak bulan tu lah. Okey, lepas tu dekat Arab Saudi ni istimak tu kalau kita tengok ni saya letakkan ada kat sini kan, dia berlaku sebelum maghrib. Jadi kemungkinan untuk boleh nampak anak bulan tu memang ada lah. Okey, sebab tu kenapa berlaku keadaan kenapa kita tak nampak anak bulan, Arab Saudi boleh nampak. Sebabnya macam tu lah, sebabnya perbezaan masa maghrib kita yang berbeza, dia memberi peluang kepada kesempatan untuk anak bulan tu kelihatan. Okey, jadi disebabkan semalam 17 bulan ni kita tak dapat nampak anak bulan kat Malaysia, jadi kita akan cukupkanlah 30 Syakban. Pada 18 bulan ni kira masih 30 Syakban, cuma maghrib nanti baru kita 1 Ramadan lah. Okey, malam ni kita sembahyang tarawih lah. Dia berbeza nanti untuk Syawal. Tak silap saya istimak akan datang nanti lebih kurang 19 Mac Okey, katakan ni adalah 19 Mac dia berlaku lebih kurang pukul 8.23 minit pagi macam tu lah, lebih kurang waktu Malaysia. Okey, dia ada kat sini. Jadi lebih kurang macam ni lah. Okey, jadi waktu maghrib kita kat sini, Saudi maghrib dekat sini lah. Jadi dia ada waktu yang agak lama jugalah untuk peluang kita boleh melihat anak bulan atau tidak kan. Jadi waktu ni kemungkinan Arab Saudi memang nampak betul lah anak bulan. Cuma Malaysia tu dia macam nampak tak nampak, dia sipi-sipi je. Okey, ni teknikal dia tu cerita lain lah. Cuma yang saya kongsikan ni dia adalah tujuan untuk perbincangan lah, untuk kita faham lah sebenarnya. Tapi untuk yang teknikal perkara sebenar yang berlaku lebih detail tu saya tak bincangkan lah kat sini. Okey, dan saya memang tahu ini memang bukan tempat untuk melihat anak bulan lah kan. Kalau ikutkan kita kena cari yang kalau boleh tak ada gunung, sebab kita boleh nampak betul-betul matahari tu terbenam kan, clear kan, macam ni kan terlindung kan. Okey, macam ni keliling ni, ni memang bukan tempat tengok anak bulan ni kan.